tengah muda, tak kuasa aku nak mencari daging kijang macam ni tu. Menyusahkan aku je. Hei, tak apa. Aku tak benarkan siapa pengusik benda tu. Penat aku buatnya. Banyak tu masalah gainah budak ni. Aduh, daging kijang. Hei, lapar apa aku ni? Apa? Telur pisang kek kicap. Kicap telur pisang kek telur. Allah. Hai. Hai. Apa ni? Huh. Ini aku boring ni. Bila lapar mesti ada makanan. Mungkinlah. Apa dalam ni? Hai, Madri. Kau baru nak makan kan, Madri? Pak Usu banyak kerja, tak sempat. Hai, apa lauk nak makan ni? Ini lama tak bau ni. Ini bau daging kijang, Pak Usu. Makan daging sedap kijang ni. sedap tu. Mestilah makan. Daging kijang. Jangan makan, jangan makan. Daging kijang. Jangan kau makan, Madri. Tekan. Jangan makan. Kenapa? Bukan aku punya. Jangan kau makan. Kalau bukan Pak Usu punya, senang lagi. Cantik sangat. Dah. Aku sumpah kamu je kau tak punggung kau makan. Pak Usu ni, kenapa ni Pak Usu? Lain macam saja bunyinya Pak Usu ni. Ni dah. Ini sebenarnya ni powder kau punya ni. Dia dah mengidam. Ya Allah, kamu jangan kau makan ni powder kau punya ni dah. Kalau macam tu Pak Usu, powder pun yang mengidam tu pasal apa? Dia mengandung ke macam cerita Junior tu? Ya. Ada. Dia bukan apa. Dia Allah demam panas. Kesian aku tengok terketuk-ketuk habis semua tu. Cakap kat aku. Musuhnya. Musuhnya janganlah kamu cari laku daging kijang aku. Kau tak kebah aku ni. Dah jangan kau. Tak. Udah kamu. Okeylah kalau macam tu tak apa, jangan menangis Pak Usu. Tapi yang ni saya terpaksa buang ni pasal apa? Nak masuk dalam ni tak boleh, dah kuman dah saya dah pegang. Jangan. Tapi pesan dengan powder tu lain kali, kalau nak mengidam ni kijang apa semua ni. Susah cari senang-senang. Daging buaya katak ke, daging badak sumbu ke apa ke tak. Saya pergi dah. Okeylah. Dia salam kat powder tu. Yalah. Aduh. Nasib baik tadi makan kau tidak nanya aku nak menjawab. Ya Allah, dah buka leceh ni. Hei, menyusahkan orang betul lah ni. Ngalah kau mengandung betul ni. Ya Allah. Allah ini pula. Pak Usu. Ya. Buat apa tu? Allah nak ngemeh kan mangkuk tingkat dia lah. Ni mak deri ni hair tadi ni. Ini daging apa? Dah daging kijang kamu kena tahu. Daging kijang? Apa? Pak Usu, boleh tak minta sikit? Tak boleh. Aku tak boleh bagi. Daging kijang tak boleh. Janganlah Pak Usu, Lucy punya kegemaran. Ya. Belanjalah sikit. Tak boleh. Aku sendiri tak makan benda ni. Dah tak boleh. Jangan. Ini bukan aku punya. Apa benda? Sekarang baru Lucy betul-betul percaya. Apa dia? Pak Busu ni handsome. Tampan benak kacak. Ya tu. Ya. Ginilah. Bukan apa aku ni, bukan apa ni. Kalau kamu baring depan aku tak aku bagi benda ni pun. Tak aku bagi, susah dah. Apalah. Pak Busu ni betul-betul kedekut lah. 2 kali pandang, tak handsome langsung lah. Tak apa, Lucy pergi makan itik gantung lagi sedap. Hei, si baik kuat iman. Kau tidak dia nanya aku nak mencari benda ni. Aduh, macam-macam hair lah ni. Aku naik ke atas tengok apa dia buat benda ni. Kau percaya sangatlah sakit apa di atas tu. Hei. Ikut. Ya. Ikut. Apa lampu ni? Aku ada roti canai ikut. Aku ada makan mesti ikut. Mestilah. Alah, tapi lupa. Beli roti canai. Kari pula tertinggal. Beli dekat ni apa yang jalan Raja Alang. Kita minta gula kau, susu kau buat style orang Kelantan. Makan dengan gula. Allah, hang tu gula saja. Hei! Terkejut lah, Pak. Lonjok. Kari siapa dia tinggal ni? Lonjok apa dia ni? Shh, tengok kiri kanan. Lain clear. Ya. Hui, kari. Alamak, nasib baik. Roti canai tak ada kari. Tengok atas meja ada kari. Allah, pulen. Kau tahu tak kari ni mari di mana?
Ada tahu? Mau tahu tak? Ha, mari mana? Jatuh daripada langit ketujuh berdebuk. Amboi. Pasal apa? Ha. Tuhan dah pilih Ha. orang-orang mukmin beriman macam kita ni. Jadi oleh kerana Tuhan bagi adalah berdosa besar kalau kita tidak memperhabiskannya. Betul. Mau tahu daging kau beri? Weh, sedap lagi ni. Macam rasa macam pelik dagingnya. Tak boleh aku rasa. Ha. Daging beruang. Hei, Ni. Tang lagi apa? beruang dah makan. Ha, daging keluar. Lagi mengarut. Habis? Aku bila makan daging ni, aku rasa nak lompat dia. Kangaroo. Eh, mana dah kat Malaysia? Dah lompat. Ini Thailand tak bukan. Daging kijang. Boy. Seronok yang korang ni. Apa benda makan tu? Tak ada ni roti canai cicah dengan daging kijang. Boy, daging kijang. Sedap daging kijang. Dessert. Daging. Daging kijang kamu habiskan daging kijang ni. Dia tolong kamu makan kamu habiskan masa apa? Allah siapa makan ni Allah. Kamu habiskan daging kijang ni dah. Jangan kepilih. Jangan teriak Pak Musuh. Siapa makan? Cakap. Saya makan roti canai kosong saja. Okey. Saya nak abang bagi, saya tak makan pedas-pedas. Daging kijang ni pedas. Saya sikit tak sentuh. Saya kalau makan pedas, tu dia. Nanti panas bercalang. Calang air. Habis daging kijang ni. Habis kamu. Tak tengok kau aku pergi beri mana. Dah mata ni. Aku makan pizza ni. Tak ada pizza ni. Pok Busu bukan tak kenal saya. Saya kerabat di Raja Kelantan. Raja Kelantan ni negeri Kijang Putih. Cik Siti kembali dulu belah kijang. Mulai daripada itu seluruh kerabat dia tidak dibenarkan makan kijang. Kalau saya makan kijang, behir besar-besar telur naik bekok merah. Mana saya boleh makan? Ada kakak kamu makan tak? Hei, saya dah makan kijang. Saya makan telur kijang ni. Hei! Telur ayam dah. Telur ayam. Saya tak boleh makan kijang. Pasal apa? Negeri Terengganu, kijang tu dia nak pergi ke Kelantan, dia lalu Terengganu dulu. Memang betul nak makan kijang. Habis kalau kamu tiga tak makan siapa yang makan? Siapa yang makan ni? Tak tahu. Pegang, sentuh tidak. Tak sentuh pun. Tak. Bawa pergi ke polis cek tak ada tak jaga. Ada. Habis siapa? Siapa? Siapa dia makan? Betul. Jangan. Saya pun Habis tak tahu siapa dia. Ha. Busuk. Nak Kalau Pak Usul nak tahu, ni, dia mana dia makan lembu. Dia tak makan lembu dia. Meja dia okey sangat meja ni. Dia makan kijang. Ni biar betul ni. Biar betul ni. Betul, kita tengok ijaz sama ijaz tu ha. Ni kamu ni kamu. Kenapa kau makan lagi tu? Kenapa kau makan tu? Apa? Jangan kau makan. Kau cakap dia aku beri. Apa makan? Oh, apa makan Anda pulun satu tepung habis dah kenyang, duk tanya apa makan, duk buat bodoh sikit-sikit. Nanti. Siapa kencang, siapa pulon, apa awak cakap? Apa? Bausu, apa benda tunggu lagi? Bukti sudah sahih. Ubah. Kita apa tunggu lagi? Cala. Saya mana nak makan Pak Busu? Saya cara makan ini 3 sojes. Kenapa? Ini 3 sojes makan, saya difitnahkan. Hai, Pak Busu. Dari luar saya dengar perempuan-perempuan duk merongoi sorang-sorang pasal apa? Kamu diam kan? Aku balik kamu dah telur ni kak. Pasal kamu dah kamu putus saudara. Kau diam. Dari ini kamu jangan cakap. Aku putus saudara. Jangan tak cakap kamu gitu. Kau tak penuh aku baik. Mula dek pun kak. Apa tegur masalah? Orang tua, mu perangai mu lagu tu tak pandai nak masuk ambil angin orang tua. Biar Pi dia marah-marah. Marah-marah. Biar Pi kat dia. Dia marah-marah lah. Marah. Kita duduk sini, kita makan daging kijang. Yang kita bawa main dari Kajang. Silakan. Jangan apa lagi jangan. Bismillah dah. Bismillah dah. Bismillah dah. Apabila salah berbismillah, kita kena perhabis lah. Janganlah. Apa jangan-jangan? Pi duduk sana, marah-marah kita tadi. Halau-halau. Allah kau tak kenal kamu. Aku suka gurau sama ni. Allah. Janganlah apa. Tengok gaduh-gaduh tu ni. Ni aku tengok ni. Ni. Apa ni?
Ni mana boleh dapat daging kijang ni? Daging kijang ni. Cerita. No, daging kijang ni kami pergi dekat pusat sereti. Belakang pusat sereti tu ada lautan lebih kurang 2-3 batang pokok dia. Kijang pula terselit celah batang pokok tu. Kami pergi ambil sembelih lalau ni tukar sembelih ni. Kenapa dada kecil ni? Dada. Kecil lah. Ni, kijang tu kecil, dada kecil. Dada kecil. Dia ikut saiz lah. Tak kerti ke? Sereti. Apa? Iyalah. Ai. Apa ai? Ini heran dia. Tengok ada kijang sayap lah ni. Tak, sebenarnya kita pun heran juga. Ha. Kita tak pernah lagi. Kita setakat perburuan kita sampai ke Indonesia mana. Tak pernah jumpa lagi kejam sayap. Duduk semua. Ini kejam sayap ni. Sayap. Ya ke? Cuba rasa ke? Rasa? Macam? Kan? Ais. Rasa kijang. Sesekali rasa ayam lah. Mana lah sebenar dia ayat. Tak. Bawa tu. Sebenarnya, kijang ni kacuk ke ayam. Kacukan ayam. Kami nak tangkap kijang, ayam masuk. Ayam. Itu dia panggil kiam-kiam ni. Kiam. Kayam. Ni aku beritahu kamu lah. Dan khabar kat orang lain. Pasal kijang hari tu lah. Aku dah dapat gaji lagi seladak. Lagi sedap. Tapi kau nak rasa? Nak rasa? Aku bawa. Tapi jangan kau khabar powder tu. Dengar kau perhilitan masuk jih tau. Dah. Aku pun tak sadar. Kena diam. Dia tak tahu ni tau. Pak Busu tu buta daging. Kijang dengan ayam tak tahu nak rasa. Kecil-kecil tak Ni punya aku lagi kijang. tahu ni. Ni, aku nampak. Ini yang motong seladang ni. Siapa punya kerja bercakap dalam benda ni? Pak Busu, Tak aku tetak kamu. minta maaf. Aku geram dulu. Aku di pokok kaya. Aku kejap. Nanti saya cerita. Sebenarnya idea ni main dari West Megolok. Dia kata Pak Busu buta daging tak kena ayam dengan kijang. Dia kata dia. Nasib baik. Aku tetak kamu. Nanti lepas tu. Jangan buka lagi, jangan buka lagi. Pak Usu bukan tak kenal saya. Saya bukan nak dakwa tunjuk saya orang baik. Jauh sekali. Tapi Pak Usu kenal saya kan? Iyalah cakap. Selalunya saya bagi idea-idea yang baik yang benar. Idea karut jahat ni bukan idea saya tau. Selalunya idea yang karut keluar daripada orang otak karut. Otak hapah kelapa tempat kita siapa dia? Ni, hapah ni. Ni. Oh, kamu ya? Dia. Kamu ni. Aku cakap. Aku tetak kamu. Ya, memang dia. Dia. Kamu habis kijang kamu. Biar aku dah bagi seladang kamu ni. Jangan digangguin. Cakap. Siapa punya kerja? Saya tak pernah makan Aku geram. Cakap. Bukan saya, Pak Usu, bukan saya. Jangan Pak Usu. Jangan Pak Usu. Siapa ni? Bukan saya. Plan ni adalah di-plan oleh no. Bos saya no. Bawa mana bawa kamu? Tu bos saya. Oh. Apa dia Bos. buat? Cakap. Apa dia buat? Cakap. Dia bagi kami seorang RM10. Suruh makan daging kijang tu. So, Seorang RM10. Tu bos. jaga mu Nabi. Ni. Ha. Nabi kau cakap. Kamu bagi dia jaga. Boleh kamu kulai kamu gaji kita cakap. Yang tak Pak Busu na apa sama gua kan terkan ni na besar negeri ni. Cakap dah Melayu tak faham. Apa ini? Lagi-lagi saya kenal saya tak tahu apa-apa tahu. Kamu cakap. Kamu sembelih kamu. Kenapa kamu buat plan begitu? Cakap. Ini taruh belakang takut. Cakap cepat. Pak Busu, tolong sama saya. Saya tak pernah tengok itu kijang tahu. Saya difitnahkan. Mau dia? Tapi Pak Busu saya minta tolong lah. Saya mau tanya sikit lah. Tanya cepat. Okey, itu kijang itu ayam kah ite? Ini betul lah ni. Betul. Ni, maksud saya baru betul tadi. Saya jumpa dengan orang yang betul. Kamu jangan nak memainkan. Pasal kamu lah kau kesedara tu. Kau cakap tu. Kau main kau baik. Gini, saya minta maaf dulu. Bukan saya nak tipu Pak Usu dah. Saya dihasut oleh Mak Oba dengan Budin supaya menipu Pak Usu. Kalau saya tak tipu Pak Usu, dia nak perenyek anak burung saya rumah tu saya bilang tu. Dia nak kasih mati, dia ugut. Mu tak pergi, aku bunuh anak burung mu. Jadi saya terpaksa. Dan ni saya dah bebas anak burung saya beranilah. Saya bawa ganti balik daging kijang tu. Biar cakap Betul. Saya balik Kelantan tu hari. Ada 16 ekor kijang keliling orang bau nyembur tu. Saya ambil seekor, saya bawa lagi dah. Yang kadang bau tu. Kadang bau tu. Tengok. Kijang menyembur kat kepala dia. Iyalah yang besar ni ambil.
Kamu yang tengah kan yang tepi? Saya ambil nak mampu dah. Ni, udah. Ni daging kijang dia. Ini betul-betul ni. Ini memang kamu ni. Minta maaf. Betul dia, betul. Kijang. harapkan tekak aku. Ida. Ya Allah. Kijang darah lagi ni. Ui, letak bela situ berapa lama pun tak tahu dah tak ada siapa kacau tu. Air menyembur sikit-sikit dah ni tu kan. Ini benar lagi kijang ni. Benar. Betul ke ni? Tu. Kan bau lain tu. Kijang tu. Aja tengok. Ini daging belah buntut ni. Iyalah. Kijang pak bontot pak sedap sekali ya. Anak dulu. Terima kasih banyak cik weh. Ya. Kamu lah sahabat aku. Kamu lah sahabat menolong aku. Awak nak tidak sabar dulu. Tangga tu. Alah. Budak-budak ni. Makan kijang ni kena ada cara dia. Nasi panah ngak lagi. Allah, sedawa. Lepas tu pula dengar petas papa. Boh peta, boh nasi, boh peta, boh kijang. Itu baru lawan dia. Tak boleh kata orang tua-tua kalau kita makan petai dengan daging nak kencing sepit. Itu makan diri ngelung. Nak di rumah ke? Peta 245 papai lagi. Betul? Busung? Ya. Kamu jaga balik daging kijang aku ni Busung. Yalah. Ingat jangan kau bagi dengan orang. Tak ada. Ya. Jangan kau bagi dengan orang. Ya, biar aku jaga. Sekarang aku datang balik. Ya. Jom. Okey. Jaga bos, jaga. Hei, susah penuh lah ikut ragam kau tu. Hei. Jangan apa kijang dia. Tak ni dulu. Allah. Ini yang tak lalu ni. Aduh, ya. Kata saja. Allah nak kaya pula dulu. Allah. Ragam penuh. Aduh, Tak tahu Lucy. Tak ada apa di pasar tu. Tak ada lah. Orang tak tahu apa nak beli lah. Tiap-tiap hari daging ayam, daging yang jemu lah, Pak Mat. Alah, kalau jemu ayam, Lucy makan ikan lah pula. Tak marah. Ikan pun Lucy tak suka. Ikan kalau tak suka, Lucy makan itik gantung. Mari kita pergi makan sekarang. Dekat Petaling Street ada. Itu bukan makanan abang, makanan Lucy. Lucy makanlah. Tapi Lucy pun satu lah Lucy ni. Bagi RM1 nak macam-macam. Tak ayam, ikan, udang, lembu apa semua. Hai. Leleh, Abang Mat sendiri pun sama. Bagi 50 sen minta macam-macam. Ini daging apa? Ini nampak macam... Ais. Daging kijang lagi. Agak... Iya ke? Banyak kijang mati kawasan ni sekarang. Kenapa? Tak tahu lah. Kena racun apa. Tengok. Abang Mat, jom kita makan. Lucy. Tolong. Lucy, jangan Lucy. Ini bukan kita punya Lucy. Ini orang punya, kita tak boleh makan. Abang Mat, tak ada orang kat sini. Lucy kata Lucy nak lah. Lucy, abang cakap lagi sekali. Lucy nak buat apa ke abang pun, abang tak bagi. Ini orang punya. Mama, bagilah Mama. Bagilah Lucy. Alah, Lucy tulislah kat bawah abang tu satu novel cerita pun tak kisahnya. Abang tak bagi punya lah. Apa kesalahan Lucy buat? Semalam minta dengan Pak Busu dia tak bagi. Sekarang minta dengan Pak Mat pun tak bagi juga. Ni aku lemah orang perempuan ni. Apa nak makan? Itulah senjata orang perempuan ni. Menangis. Itu yang aku tak tahu. Lucy. Tengok orang tak ada orang. Lucy dah makan. Boleh. Makan. Thank you, Mama. Sama-sama. Lucy pujuklah abang menangis. Jangan nangis. Masuk kedai. Aduh, apa lega rasa tu. Lah. Mana pula pergi ni? Jatuh ke apa? Allah, hai. Ada ambil powder kat ni. Kalau dia ambil untung benar lah. Susah jaga. Udah. Dah ambil senang nanti. Perut pun rasa macam masa. Makan petai, kijang, daging kijang. Buat nasi berjela-jela. Ada petai, ada daging kijang. Makan dia sedap tak terkira. Hai, daging kijang. Rancangan ini telah divideokan di hadapan penonton di Panggung Seni Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi.